Bayangkan, bila berada dalam khalayak ramai, tiba-tiba terpandang satu sosok yang hampir 2 kali ketinggian orang biasa. Kepala pula hampir mencecah shilling. Dan setiap langkah tu nampak besar je. Fenomena macam ni mungkin jarang terlihat di negara kita. Tapi, di sebelah barat ianya sesuatu yang hampir boleh dilihat hampir setiap hari. Ini kerana menurut kajian, purata ketinggian bagi lelaki di Malaysia adalah sebanyak 165.2 cm, manakala bagi wanita pula adalah 154.4 cm. Fenomena ketinggian luar biasa sebenarnya berlaku disebabkan pelbagai aspek, misalnya genetik, sejarah keturunan, pemakanan, persekitaran mahupun akibat daripada ketidakseimbangan sistem biologi. Sehingga kini, ratusan individu telah direkodkan dengan mempunyai ketinggian yang tersangat luar biasa tau. Jadi, dalam video kali ini Prof Tau nak kongsikan dengan korang fakta berkenaan 5 manusia tertinggi dalam sejarah moden. Yang kelima, Robert Wadlow. Pernah tak korang terfikir, siapakah manusia paling tinggi dalam sejarah dunia? Bukannya pemain bola keranjang, bukan atlet sukan dan juga bukan ahli gusti. Oh my God. Tapi ianya menjadi milik seorang lelaki dari Amerika Syarikat yang bernama Robert Wadlow. Dengan ketinggian terakhir direkodkan, Robert mempunyai rekod ketinggian yang tak terjangkau dek akal, iaitu 8 kaki 11 inci atau bersamaan dengan 2.72 meter. Memang tinggi betul ni. Tapi, adakah dengan ketinggian ni satu anugerah atau suatu beban yang tersembunyi? Robert Wadlow dilahirkan pada 1918 di Illinois. Memang mempunyai rekod tembusaran yang berbeza sejak dari kecil lagi. Umur 5 tahun, dia dah sama tinggi dengan lelaki dewasa. Saintis membuat kesimpulan di mana tembusaran luar biasa ni terhasil daripada hyperplasia pituitary, iaitu kelenjar otak Robert yang terlalu aktif mengeluarkan hormon. Menjelang dewasa, Robert menghadapi banyak kesukaran, contohnya kesukaran dalam mencari saiz kasut, pendakap kaki untuk bergerak dan pakaian yang ditempah khas. Walaupun dengan saiz yang luar biasa, Robert dikatakan seorang yang sangat mesra dan merendah diri. Masyarakat seringkali menjadikan Robert sebagai seorang yang mudah didekati dan disanjungi. Kini, di bandar asal Robert, patung ataupun monumen khas telah dibina sebagai tanda penghormatan dan kekaguman terhadap insan yang paling tinggi sekali di dunia dalam rekod sejarah moden. Yang keempat, John Rogan. Seterusnya, bagi senarai manusia tertinggi dalam sejarah dunia adalah John Rogan. Beliau lahir dan berasal dari Tennessee, Amerika Syarikat pada tahun 1868. Dengan ketinggian mencapai 8 kaki 9 inci ataupun 2.67 meter. John Rogan merupakan manusia tertinggi sekali pada waktu itu. Apa yang menariknya, John hanyalah kanak-kanak berkulit hitam biasa seperti kanak-kanak lain. Dia membesar normal sehinggalah ketika umurnya 13 tahun, perubahan drastik mula terjadi. Sama seperti Robert Wadlow, John mengalami penghasilan hormon yang berlebihan yang turut dipanggil gigantism. Tumbesaran luar biasa ni sedikit sebanyak merencatkan kehidupan seharian John, di mana dia telah mengalami masalah sendi yang serius. Seawal usianya 20-an, John sudah tidak mampu untuk berjalan dan kena gunakan kerusi roda untuk bergerak. Ini sekaligus membuatkan kehidupan John lebih susah dan tragis. Hinggalah pada tahun 1905 ketika menjangkau usia 37 tahun, John menghembuskan nafasnya yang terakhir di pekan tempat kelahiran beliau. Yang ketiga, Leonid Stepnik. Untuk senarai ketiga, individu tertinggi sekali pernah direkodkan berasal dari Ukraine pula tau, dengan ketinggian mencecah 8 kaki 5 inci atau bersamaan 2.57 meter. Leonid sebenarnya bukanlah siapa-siapa sebelum tu, hanya tinggal di ceruk pedalaman kampung di Ukraine.
beliau menetap bersama ibunya di Podolyansky. Walau mempunyai ketinggian yang luar biasa, Leonid terkenal kerana penolakannya untuk diukur oleh Guinness World Records. Ini kerana beliau mempunyai alasan yang tersendiri terhadap tindakan tersebut. Hanya pihak berkuasa tempatan sahaja yang menilai ketinggian Leonid tanpa pengiktirafan rasmi daripada Guinness World Records. Sama seperti kes gigantism yang lain, Leonid turut sukar untuk pemilihan pakaian dan saiz kasut, menjadikan beliau seorang yang lebih pemalu dan merendah diri. Namun, pada 2014 yang lalu, Leonid Stepnik telah meninggal dunia akibat daripada komplikasi kesihatan. Walaupun tidak direkod secara rasmi, nama beliau terus terpahat dalam sejarah sebagai manusia tertinggi yang pernah hidup di muka bumi ini. Sometimes I used to feel angry, usually when I didn't have the proper clothes for our cold winters. But it is I who must adapt to the world rather than the world to me. Yang kedua, Väinö Mellerin. Seterusnya kita beralih kepada individu tertinggi di dunia yang berasal dari Finland, sebuah negara kecil yang terletak di Eropah bersebelahan dengan Sweden, Rusia dan Norway. Kalau siapa yang layan EPL tu, ada player bola yang bernama Erling Haaland. Wait a minute. Who are you? Diberi nama Väinö Mellerin. Lahir pada tahun 1909, beliau pernah berkhidmat dan diiktiraf sebagai satu-satunya anggota tentera paling tinggi dalam dunia. Lain macam rekod Väinö ni. Tak cukup dengan tu, Väinö ni seorang yang aktif dan bersosial, di mana beliau seringkali dilihat berjalan dan mudah didekati oleh wartawan. Pada ketinggian 8 kaki 3 inci ataupun bersamaan 2.51 meter. Rekod ketinggian Väinö masih kekal sebagai antara manusia tertinggi yang pernah direkodkan dalam sejarah. Selain ketinggian luar biasa, Väinö juga antara yang teristimewa kerana mampu menjalani kehidupan seharian dengan baik hingga ke akhir usianya. Berbeza dengan senara yang lain, rata-ratanya meninggal pada usia yang muda, di mana Väinö pula meninggal dunia pada usia 54 tahun kerana sakit tua. Yang pertama, Sultan Kösen. Dalam senarai terakhir, kita pergi kepada manusia tertinggi di dunia yang mana masih memegang takhta tersebut disebabkan beliau masih hidup. Bukan Yao Ming, bukan Shah dan bukan Oliver Reuks. Individu tersebut adalah Sultan Kösen, berasal dari Mardin, Turki. Sultan Kösen lahir pada tahun 1982 yang mana datang dari keluarga pertengahan. Kini, beliau tinggal bersama ibu bapa serta adik-beradiknya yang lain. Pembesaran Kösen pada awalnya adalah normal, sehingga ketika usianya 9 tahun, ketinggiannya mula meningkat. Penyakit yang sama dialami seperti individu tinggi yang lain. Kösen mengalami masalah kemurungan, suka bertemu dengan orang ramai dan kesukaran untuk berjalan dengan baik. Sehinggalah rezekinya mula berubah bila mana pada tahun 2010 yang lalu, Guinness World Records telah menjemputnya ke London dalam sesi rasmi pengiktirafan tersebut. Kesannya, Sultan Kösen kini lebih positif, mesra dengan masyarakat dan diminati oleh sebilangan besar kanak-kanak sebagai suatu figura gergasi yang luar biasa. Walaupun kini beliau menjalani kehidupan seperti biasa, ada kalanya Sultan Kösen menerima jemputan dan juga tetamu sebagai penghasilan konten, wawancara dan lain-lainnya. Kini, gelaran manusia tertinggi di dunia dipegang oleh beliau. Suatu pengiktirafan yang tidak akan dipecahkan oleh mana-mana manusia lain pun di dunia. Kesimpulannya, kita seharusnya bersyukur dengan apa yang kita miliki. Perbezaan luaran maupun fizikal, ianya bukanlah satu titik tolak terhadap kelemahan. Sebaliknya, jadikan ia sebagai pemangkin semangat untuk kita meneruskan kehidupan. Fenomena unik yang kita lihat ni tak semestinya berlaku selalu. Mana yang ada, sematkan dan pahatkan dalam kenangan yang tak mungkin berulang kembali. Rasanya, setakat ini sahaja perkongsian untuk video kali ini. Kalau korang ada cadangan dan pendapat, boleh tulis di ruang komen di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang semua.